Oh my god. Mau duit melayang, guys. Kepada korang semua, aku sebenarnya kan nak sedih pun ada, gembira pun ada. Tapi aku tak tahu nak cakap macam mana, weh. Oh my god. Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel Nothing Ting Ting Ting. Hi guys, selamat malam. So kembali lagi bersama dengan aku. So aku just nak cakap kepada korang bahawasanya hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk aku. Serius aku kata hari yang paling bahagia dan bermakna. Tapi hari yang sedih juga sebab okay, so mesti korang tertanya-tanya kan, vlog ni hari ni kita nak vlog pasal apa kan. So seperti yang korang tengok dekat thumbnail aku, itulah vlog yang aku akan tunjukkan kepada korang. Sebelum tu, aku nak cakap, aku just nak ucapkan rasa syukur kehadrat ilahi sebab atas rezeki yang Allah dah berikan untuk aku. Aku sangat-sangat bersyukur dan aku tak percaya pun benda ni boleh terjadi. By the way guys, hari ni kita akan unboxing my new Pocket AI camera, which is this is my first time I have the camera pocket for my vlogging. Seperti yang korang tahu, okay, aku ceritalah sikit kan, aku cerita sedikit. So perjalanan aku masa aku kecil dulu, aku suka sangat buat video, aku suka sangat buat vlog and I bercita-cita untuk nak menjadi seorang content creator ataupun YouTuber yang berjaya. Aku tengok influencer ataupun artis yang buat video dan video dia punya kualiti cantik sangat-sangat. And masa tu aku ingat lagi aku tingkatan 3 lah. I start join social media buat video ni masa aku tingkatan 3. And masa tu juga aku start naik masa zaman PKP, which is aku dalam diploma I think macam tu. So masa tu aku macam fikir lah, macam mana ada orang boleh dapatkan video yang menarik, yang HD, yang cantik. Sedangkan aku punya kamera time tu, aku ingat lagi aku punya Samsung Corby juga. Aku lupa lah Samsung yang dah lama je tu. Unbelievable. Akhirnya guys, finally I got my own camera, which is my Insta360 S Pro 2. Macam mana weh? Nak kata gembira pun tak, nak kata bahagia pun bahagia juga. Dia dua perasaan sekarang. Kita bahagia sebab kita dapat main, kita sedih sebab kita punya ni melayang. So memang habislah bulan ni aku kena ikat pun. Bulan ni aku miskin. Ya Allah. I already beli my Insta360 kamera untuk my vlogging, untuk buat video, untuk buat YouTube, because aku rasa kamera ni sangat-sangat compatible, sangat-sangat versatile and sangat-sangat orang kata flexible. Sebab kamera ni dia boleh terus transfer to telefon, to iPad, to laptop. Jadi menyenangkan kerja seorang content creator untuk nak edit video, untuk nak ambil video tu. Aku beli ni yang very highly, aku kata dia punya price lah, which is bukan ratusan tapi 4 angka ribuan ringgit. So aku takkan bagi tahu dia punya harga dia spesifik harga, but harga dia atas pada 2,000 lebih. And disebabkan orang kata hasil usaha aku sendiri, aku tak percaya yang aku boleh dapat benda ni. Dan this is 100% my work hard, which is aku punya kerja aku sendiri, 100% aku punya kerja aku, duit konten, duit YouTube, duit affiliate, duit aku kerja. So aku beli benda ni and I'm super excited and I bersyukur gila. Aku rasa macam berbaloi, kau kerja pun nak penat and kau nak save rewards. Memanglah benda ni kau rasa macam buang duit, membazir, but for me tak, sebab I akan guna benda ni untuk I nak meningkatkan lagi kualiti konten aku in the next future. So tanpa kita buang masa, marilah kita unboxing aku punya this is Insta360 kamera, smart pocket kamera aku. Okay, so first of all aku akan tunjuk kepada korang benda yang aku dapat adalah aku dapat dia punya case lah. Aku dapat dia punya case, warranty card 1 tahun lah. Okay, so dia macam ni lah. So kita boleh letak dia punya alat-alat dekat dalam ni macam tu. Kaki, which is kaki untuk kita nak letak kita punya kamera tu. Dia boleh buka macam ni. Macam ni, dia punya invisible selfie stick untuk kita nak rekod lah. Senang kan. Tu premium je.
Ni dia boleh panjang ni. Dia boleh panjang lagi. So tak ada masalah untuk korang nak rekod konten sambil beli ke macam mana kan. Aku beli juga this is the original battery. Original battery harga dia 118. Tapi aku beli yang spare punya, sebab nanti kalau habis bateri kita boleh tukar kan. Kita boleh tukar senang. Bila kita nak rekod video lama panjang-panjang berjam-jam, kita boleh tukar. Inilah bateri dia dekat dalam ni. Tempat untuk simpan very safely lah weh. Very yang kata hygiene. Oh gitu. So kalau kita nak simpan bateri, kita letak je dalam ni, senang, tak hilang kan. Wow, sangat-sangat compatible. Just tutup je macam ni. Sangat premium guys. Kamera kita. So kalau korang nak charge korang punya bateri, boleh je guna sebab dia guna USB sahaja, USB. So kita charge terus dekat sini, kita masukkan bateri dalam ni and kita charge je dalam ni. Dan korang juga boleh charge direct dekat kamera lah. Manual books and also kita dapat dia punya ni. Kita punya fast charge hub ni. Macam ni, tengok nampak tak? Begitu cantik you guys. Sangat premium weh. So kita dapat juga sekali dengan USB cable, which is the Insta360 Mic Air. So ni dia transmitter. Aku tak ambil yang dia punya sekali dengan adapter yang cucuk tu sebab aku mostly guna Apple. So yang dia punya cucuk adapter dia itu adalah USB. So tak masuk dengan aku punya phone. So aku tak perlu beli yang tu. Jadi aku just beli mic saja. And sekali dia bagi dengan dia punya kabel. So kita terus charge through the cable and then dia terus connect to kita punya kamera. Sangat premium. Comel gila bekas dia. So kita buka. Alright, so apa yang kita dapat? Inilah. Kita dapat dia punya tempat ni. Aku tak tahulah apa benda ni. Aku tak pasti, nanti aku servis, aku buat kajian. Lepas tu kita dapat dia punya ni untuk kita nak charge dia ni. Lepas tu kita dapat juga dia punya lanyard dia ni untuk kita nak kepilkan dia. And ni lah dia punya mic air dia. So that kita boleh guna, dia boleh terus connect by Bluetooth on the camera. Macam sebenarnya mic ni saja pun harga dia dah 200 ke 300 ringgit dah. Tapi disebabkan hari ni aku beli, dia ada promosi, so that I get the lower price, which is I think almost 14% lah. Dia punya harga sangat berbaloi, murah sangat. So I grab je saja. Ni, yang benda kecil macam ni harga 300-400 ni weh. Sebelum kita buka ni, kita akan ASMR tau. Alright, so kita akan ASMR. Aku nak menjerit weh, tapi sebab aku duduk kawasan kejiranan, jadi aku tak boleh sebab nanti orang semua terkejut. Lagi-lagi dekat depan rumah aku ni ada kedai roti canai. Jadi macam diorang akan dengar sebiji suaraku. Guys, tapi maaf lah je, saya dah unboxing dekat kedai tadi. Tadi kita pergi dekat kedai and thank you for my friends sebab temankan aku pergi dekat kedai untuk beli benda ni. Untuk Insta360 S Pro 2, dia ada 8K AI Power Action Cam. So resolution dia adalah 8K, sangat-sangat HD, sangat-sangat video yang sangat berkualiti tinggi lah, boleh kata macam tu lah je. So kamera ni boleh guna untuk action, which is untuk korang nak buat vlog, nak buat hiking, driving, swimming, macam-macam boleh. Nak buat dashcam pun boleh juga. Tiga. Dia sebenarnya kemah juga gun ni dia ni, tapi tak apalah, kita gah. Tada! Oh my god. Oh my god. I got the warranty card. And I got the SD card, which is 256 SD card lah, macam tu. And then this one is I got the manual card because we can use this untuk kita nak tengok kita punya how to use this camera lah, macam mana kita nak guna. Tapi benda ni tak penting lah, benda ni tak penting, so aku tak perlu guna benda ni. Yang pentingnya adalah benda ni. Benda ni yang paling penting sekali. Okay, sebelum tu aku akan tunjuk, dia ada juga bagi kabel so that korang boleh charge dia terus dia punya ibu dia ni. Okay, so inilah yang kita nantikan ya. Bang duit habis je guys. Alright, so kita unboxing. Oh my god, super cute. I love it so much. Oh my gosh. Tengoklah weh, cantik gila weh. Sumpah dia kecil setangan ni je. Setangin ni weh. Okay. So tak nak buang masa, aku akan tunjuk lah. Aku rasa aku kena buat vlog ni part 2 kot sebab macam panjang sangat, dah 15 minit dah ni. Okay,
So, okay, macam ni lah. Aku akan buat vlog part tu. So, kalau korang nak tengok, korang just komen saja dekat ruangan komen. Ini aku stop sampai sini dulu sebab video kita dah 15 minit panjang. So, kita akan to be continue untuk part 2. Okay guys, stay tuned.